Akak siram. Ipin, mari sini. Opa panggil. Jangan marah. Tolong Opah cabut sayur ni. Boleh? Nak banyak ke, Opa? Cukup untuk korang makan dah lah. Kita orang tak makan sayur. Betul-betul tak sedap. Tak baik cakap macam tu. Ini kan makanan, rezeki. Sayur ni banyak khasiat. Kalau makan tomato ni, kulit akan jadi licin. Macam kulit akak. Kenapa? Apa yang lawak? Tak ada apa-apa. Makan tomato juga bagus untuk kuruskan badan. Akak nak kuruskan badan? Ya, kakak. Lobak ni pula baik untuk mata. Kalau buat jus, campur dengan susu. Sedap. Lobak pun boleh buat jus? Jus lobak susu. Yang tu boleh buat jus? Itu cili lah. Mana boleh? Yang ni, Kak. Boleh buat jus tak? Itu pula cendawan liar. Tak boleh buat jus dan tak boleh makan. Yang Mak jual cendawan goreng tu boleh pula makan. Cendawan ada banyak jenis. Tak semua boleh makan sebab ada yang beracun. Yang Mail jual tu cendawan tiram. Sedap makan. Nah, Opa. Dah cabut. Ini rumput. Tapi sama je, Opa. Rumput tu kau makan. Sekilo je. Ayam goreng tak ada ke? Tak ada. Ni je. Makan cepat. Kenapa tak makan? Tak sedap. Mana tahu kalau tak rasa lagi. Alah, tahu. Sayur memang tak sedap. Kenapa cakap sayur tak sedap? Pahit. Tak ada rasa. Macam makan rumput. Korang pernah makan rumput? Tak adalah. Sipi yang makan. Apa? Dah tu. Tak baik bising-bising depan rezeki. Apa-apa pun kita kena makan sayur. Sayur tu banyak khasiat. Elok untuk kesihatan kita. Tapi, Opa, tak sedap. Ada yang sedap. Macam tomato ni. Kan Upin yang petik? Macam lobak ni. Kan Ipin yang cabut tadi?
Rugi kalau tak makan. Mengada-ngada. Op.